kita baru keluar daripada Jalan Kebon nak menghala ke Port Dickson. Hari ni kita akan buat vlog, satu vlog. Kita akan pergi bercuti dekat Lexus Hibiscus PD Port Dickson. Jangkaan tiba PD dalam 2 jam lebih lah daripada kita punya tempat Jalan Kebun. Kejap lagi kita akan review bila sampai nak sampai kat sana. Nanti kita akan sambung balik lah, tunjuk dekat korang. Bye. Kita berehat makan dekat Cita Rasa Kampung PD. Kita tengok apa yang ada, menarik ke tak makan kat sini. Okey, kita pun dah makan. Dah kenyang, sekarang masa untuk kita check in. Let's go to the Lexus Grand Lexus. So guys, hari ni kita dah sampai dekat Grand Lexus kat Port Dickson. Kita baru sampai. Kita turun barang dulu kereta, lepas tu kita naik bagi. Jom kita naik bagi guys. Sekarang kita dah gerak guys, naik bagi nak pergi ke bilik. Tadi ibu sebelah Iman. Hil, cakap Hil. Hil, cakaplah sikit alamak. Cakap. Hai, Faham? Hai guys, kita dah sampai dekat macam mana nak sebut dia? Ya. Ayah nak. Nak ikut nak. Pakai barang. Cantik lah.
So kita dah sampai dekat bilik kita. Sampai bilik kita, kita bawa turun barang. So nanti kita review bilik dia pula. So kita review bilik. Kita dah sampai di mana guys? Ya, di situ. Grand Lesis. Kita ambil shop vacay je. Untuk apa? Habiskan cuti kita. Habiskan cuti kita yang ada. Bawa anak-anak boleh cuti lah, mandi-mandi dekat sini. That's why I created Scorch. It wasn't about the tech. It was about making online dating safer for women. Now it's So inilah pemandangan suasana bilik kita, hasil kita. Mari baju kita, tu suara anak-anak lah. Mari baju kita, orang kita, keadaan kita. Okey, waktu malam ni kita tak ada buat apa, kita ambil masa untuk pusing-pusing sekitar Grand Lesis untuk melihat suasana pada waktu malam. Banyak tempat-tempat dan spot-spot untuk mancing. Ini bergantung pada waktu yang korang datang. Kalau kena jadual air pasang cantik, bolehlah korang memancing. So kalau tak ada, korang jalan-jalan je lah, tengok suasana yang ada dekat sini. Ini gazebo memang tempat untuk memancing lah. Memang Grand Lesis dia bagi gazebo ni untuk memancing. Ada orang pernah dapat kerapu besar dekat sini. Okay, so jom, hari pun dah lewat, jom kita masuk tidur. Kita jumpa esok. Bye. Okay guys, pagi ni kita nak pergi makan, pergi breakfast. Sekarang tengah tunggu Bagi datang untuk ambil kita lah. Okay, sekarang dah naik Bagi, kita gerak pergi ni breakfast. So guys, naik Bagi guys. Oh ya ke banyak?
nak pergi kat tempat satu. Kita nak terjah dia punya breakfast kat sini. Lexis, Grand Lexis. So nanti kejap lagi kita review menu dia lah. Makanan-makanan yang ada kat sini. Tengok. Orang cute makanan. Sini kan macam ni. Kat sini ada buah-buahan. Lama dah tak makan macam ni. Apa pendapat anda makan breakfast hari ni dekat Grand Lexus? Sedap. Anda review makan breakfast pagi ni. Aman. Suara nias. Apa pendapat anda review breakfast pagi ni di Hotel Grand Lexus? Sedap. Apa pendapat anda review breakfast pada pagi ni, Dani? Review breakfast pagi ni. Memang beli memang suka. Kau sama. Imahak. Selipar kan je Imahak kan. Iman tak. Yalah, dah berapa. Tangkas je. Ayam. Belum je lah. Nak. Ada rekod ke? Bocor bagi kata-kata sedap. Pagi ni kita makan oat. Oat ni aku letak. Oat ni ada letak kuaci. Sini. Sini. Ada letak pumpkin seed. Pumpkin seed. Kuaci. Lepas tu ada Matahari. ada buah ceri dia. Ada kismis kat dalam ni. Lepas tu
letak susu segar. Sebelah kan, balik ambil baju. Lepas tu letak sini. Letak susu pump press, susu press dengan campur dengan susu pekat ni. Kencing manis guys. Apa perasaan review makan sedap? Wow, kita ada nasi lemak, bubur, kita makan mi goreng, rendang. Wah, sangat sedap. Banyak pilihan. Kecau. Interview abang macam Macam tu cakap ni. perasaan dah. Main. Tanya sana bangun tak abang? Right. Selfie. Ayah suruh. Sabar. Review dulu. Ya, selfie. Ni perasaan dia makan. Perasaan biar aku pusing. Perasaan saya sedih. Lepas tu nak jom. Banyak ya. Jom. Aku nak beli cola. So guys, sekarang kita nak pergi. Kita dah habis makan. Kita sekarang nak pergi. Nak aku bagi aku buat apa? No. Tunggu. Okay, so sekarang kita nak. Sekarang kita nak keluar daripada tempat breakfast ni. Yakin ke? Hello, Ikabek. Dah semua nak. Kali mau hentak patah belum? Kita nak balik bilik. Bilik, guys. Bilik. Kita kena cari pagi untuk ke bilik sekarang. Okey, ciao. Inilah kerabat-kerabat bergegar je. El Media. Duduk sebelah kakak. Okey, ciao. Mana pula dia keluar? Merak biar. Hey guys. Benda korang ni tak tekan ke? Aduh, tak tekan. Jangan ikut ayah kau lain kali. Kalau sepekik Tak betul jalan dia tu. Sepelakal. Kita selesai sudah breakfast pagi ni. Kita dah makan pagi untuk balik ke bilik. Kita get ready untuk mandi kolam yang last dan kita balik